Secara idealnya, penyimpan emas tegar tak ada plan pun nak jual emas-emas mereka. Harga naik mencanak sekalipun tak jual. Apatah lagi bila harga jatuh. Dalam kepala mereka, emas ni adalah bot penyelamat keluarga. Misi mereka untuk cukupkan at least satu keluarga 1 kilo emas. Bukan untuk jual bila harga naik, tapi untuk protect masa depan keluarga mereka. Kalau ada hal yang benar-benar mendesak, baru mereka akan jual. Selain protect masa depan keluarga, emas tu boleh digunakan untuk kembangkan lagi kekayaan. Ada emas maksudnya ada duit. Malah duit tu lebih terjamin bila disimpan ke dalam bentuk emas. Bila ada duit, peluang-peluang yang baik akan sentiasa ada, insya-Allah. Contohnya, bila ada peluang beli rumah jauh di bawah market value, boleh gunakan emas tu sebagai modal, iaitu deposit untuk beli rumah. Pajak saja emas tu di Ar-Rahnu untuk dapatkan pinjaman segera, iaitu untuk bayar deposit. Lepas loan dah lulus, bank dah release loan tu, gunakan balik cashback tu untuk tebus balik emas di Ar-Rahnu. Malah kalau ada lebihan, boleh guna untuk top up lagi simpan emas. Emas yang asal tu masih kekal milik kita. Dalam masa sama, dapat tambah lagi satu rumah untuk jadikan mesin duit. Bila rumah tu dah dapat cash flow yang baik, asbab duit sewaan, boleh gunakan emas yang sama untuk beli lagi rumah yang lain. Malah boleh gunakan cash flow itu untuk tambahkan lagi simpanan emas dari semasa ke semasa. Buat proses ini berulang-ulang kali, simpanan emas sentiasa bertambah, kekayaan pun makin berkembang dari tahun ke tahun, insya-Allah. Belajarlah ilmu gunakan emas sebagai alat untuk kembangkan lagi kekayaan. Bukan leka dengan permainan buy low, sell high yang tak membuatkan kekayaan kita ke mana-mana. Nak mulakan simpan emas, boleh klik beg biru.